Kalau nampak kereta second hand murah gila, jangan terus-teruja. Ini amaran serius. Sekarang ini tengah berleluasa scam jual beli kereta terpakai. Bukan pembeli saja kena, owner pun boleh jadi mangsa. Cara scammer buat kerja, satu, dia hubungi owner, konon nak beli. Yang kedua, dia minta gambar kereta, lokasi, salinan geran. Ketiga, lepas dapat, dia iklan balik semula kereta tu dengan harga lebih murah. Bila pembeli sebenar nampak iklan, dia minta deposit, konon untuk booking. Duit masuk akaun scammer. Lepas tu pembeli disuruh datang ke rumah owner asal tengok kereta. Bila jumpa, owner kata saya tak jual pun. Pembeli dah rugi duit deposit. Scammer lesap, dua-dua pihak kena tipu. Owner, jangan beri gambar geram penuh, lokasi rumah atau maklumat kenderaan kepada orang tak dikenali. Dan pembeli juga, jangan bayar deposit kalau belum jumpa owner dan kereta sendiri. Sebarkan, jangan biar orang lain jadi mangsa seterusnya.